Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aklan bin Saharbani, nombor metrik 075567. Saya daripada Diploma Usuluddin semester 6. Seterusnya kita terus pergi kepada teks matan. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi'ulumi fid daraini amin. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu 'alayka wal a'malu anta muhdiha ilayhi wa aina ma tuhdihi ilayhi mimma huwa muriduhu 'alayk. Maksudnya adalah, apabila Allah telah membukakan salah satu jalan makrifat mengenal Allah bagimu, maka jangan hiraukan mengapa itu terjadi walaupun amalmu masih sangat sedikit. Allah membukakan pintu itu bagimu hanyalah kerana Dia ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Tidakkah engkau mengerti bahawa makrifat itu merupakan anugerahnya kepadamu, sedang engkau mempersembahkan amal-amalmu kepadanya? Maka apalah arti apa yang engkau persembahkan kepadanya itu dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu? Seterusnya kita pergi kepada i'rab. Matan ini panjang, jadi saya hanya ambil sebahagian sahaja perkataan untuk di'irabkan. Untuk yang pertama, in, iaitu harfu syarti jazam. Yang kedua, qalla, fi'il madi fi mahalli jazam fi'il syarat, fi'il syarti. Amaluka, amal, fa'il marfu', al-kaf mudhafun ilaih. Wijhatan, maf'ulun bih mansub wa alamati nasbihi al-fathah. Seterusnya, minat ta'arrufi, min harfu jar, at-ta'arruf isim majrur, wal jar wal majrur sifat liwijha. Baiklah, sebelum saya ingin menghurai matan dengan lebih lanjut, saya akan mulakan dengan sedikit pengenalan. Untuk pengenalan, matan Al-Hikam yang dibincangkan ini merupakan salah satu kata hikmah karya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menjelaskan tentang konsep ta'arruf, iaitu bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba. Matan ini menekankan bahawa pengenalan rohani kepada Allah bukanlah semata-mata hasil banyaknya amal, tetapi merupakan kurnia dan kehendak Allah sendiri. Melalui hikmah ini, Ibnu Athaillah membimbing hamba agar tidak bergantung kepada amal semata-mata. Sebaliknya, menyedari kedudukan amal sebagai adab kehambaan dan ta'aruf sebagai pemberian ilahi. Baiklah, saya akan hurai matan dengan lebih lanjut. Saya akan bacakan matan dulu. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha. Apabila Allah telah membukakan salah satu jalan makrifat mengenal Allah bagimu, maka jangan hiraukan mengapa itu terjadi. In qalla amaluka, walaupun amalmu yang sangat sedikit. Fa innahu ma fataha laka, Allah membukakan pintu itu bagimu, illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik, hanyalah kerana Dia ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Ibnu Athaillah menjelaskan bahawa apabila Allah membuka satu jalan pengenalan kepadanya, maka hamba tidak perlu risau terhadap sedikitnya amal hamba tersebut. Hal ini kerana pembukaan tersebut berlaku kerana Allah ingin memperkenalkan dirinya, bukan kerana amal hamba itu sendiri. Nasihat supaya tidak risau dengan sedikitnya amal bukan bermaksud meninggalkan ibadah. Sebaliknya, ia bertujuan untuk menghilangkan rasa bangga terhadap amal sendiri dan mendidik hamba agar lebih bergantung kepada Allah. Baiklah, kita pergi kepada sambungan kepada matan ini. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu 'alaik. Tidakkah engkau mengerti bahawa makrifat itu merupakan anugerahnya kepadamu? Wal a'mal anta muhdiha ilaih.
sedang engkau mempersembahkan amal-amalmu kepadanya. Wa innama tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Maka apalah erti apa yang engkau persembahkan kepadanya itu dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Ibnu Athaillah mengumpamakan amal sebagai hadiah yang dipersembahkan oleh hamba kepada Allah, sedangkan ta'aruf ialah pemberian Allah kepada hamba. Sudah tentu pemberian Allah jauh lebih besar dan lebih menilai daripada apa yang mampu dihadiahkan oleh manusia. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan perbandingan antara amal dan ta'aruf. Untuk ta'aruf bermaksud Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba melalui cahaya dan ketenangan yang dicampakkan ke dalam hati. Dan ia bukan sekadar pengetahuan akal, tetapi ia satu pengenalan batin yang menjadi permulaan kepada makrifat. Untuk definisi makrifat nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Untuk amal pula, amal ialah usaha yang dilakukan oleh hamba. Berbanding dengan ta'aruf, ta'aruf ialah kurnia yang datang daripada Allah, dan kedua-duanya tidak sama dari segi nilai dan kedudukannya. Dengan maksud, pemberian Allah jauh lebih besar, jauh lebih bermakna daripada amal yang diusahakan oleh hamba. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada tanda seseorang hamba itu telah mendapat cahaya makrifat. Saya akan terangkan apa itu makrifat. Makrifat ialah pengenalan hati terhadap Allah yang lahir hasil daripada ta'aruf kepada ilahi. Ia bukan sekadar mengetahui tentang Allah melalui ilmu atau dalil, tetapi ia tentang mengenalnya dengan kehadiran hati, ketenangan dan rasa bergantung sepenuhnya kepadanya. Makrifat merupakan kurniaan Allah yang dicampakkan ke dalam hati hamba selepas dia memperkenalkan dirinya, iaitu selepas dia melalui proses ta'aruf. Dan kesannya dapat dilihat melalui akhlak, ketaatan serta rasa kehambaan yang semakin mendalam. Dan tanda seorang itu telah mendapat cahaya makrifat ialah apabila seorang itu jadi lebih tawaduk dan tidak rasa diri itu hebat, dan kemudiannya hatinya semakin takut dan berharap kepada Allah, dan dia semakin menjaga amal ibadahnya, hubungannya dengan Allah, iaitu dengan menjaga solat, menjaga ibadah dan menjaga akhlaknya. Dan itulah merupakan tanda bahawa seorang itu telah mendapat makrifat. Kesimpulan yang saya dapat daripada matan ini adalah matan ahli kitab ini mengajar bahawa pengenalan rohani kepada Allah bermula dengan ta'aruf, iaitu apabila Allah sendiri memperkenalkan dirinya kepada hamba sebagai satu kurniaan ilahi. Amal tetap dituntut dan tidak pernah digugurkan, namun ia berfungsi sebagai adab kehambaan, bukan sebab utama tercapainya makrifat. Oleh itu, seorang hamba tidak seharusnya bergantung atau berbangga dengan amalnya. Sebaliknya, sentiasa bergantung kepada rahmat dan kurniaan Allah. Tasawuf yang sebenar ialah tasawuf yang menundukkan hati, menguatkan ketaatan kepada syariat dan melahirkan akhlak yang baik. Dan itu adalah sebenar-benar tasawuf yang selaras dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.